Hello guys, saya Zul. Welcome to Drive Hub. Hari ni kita berada di Isuzu Jalan Tun Razak sempena pelancaran showroom yang baru. Sebenarnya hari ni bukan nak tengok showroom baru pun, tapi nak tunjuk dekat korang satu pickup truck yang memang korang dah tahu dah. Biasanya angkat sawit, letak hasil-hasil kebun, barang banyak. Senang cerita kereta ni tahan lasak lah. Korang yang ada ladang ataupun kebun yang besar, korang patut ambil kereta ni. Kereta apa tu? Inilah dia, Isuzu D-Max 2.2 liter single cab. Untuk bahagian eksterior, Isuzu D-Max single cab tampil dengan rekaan yang lebih fokus kepada fungsi kerja. Wajah depan dia nampak lebih kemas dengan headlamp baharu dan fog lamp yang lebih terang. Bahagian bumper pula hadir dengan rekaan lebih moden bersama front bumper air curtain untuk aliran angin lebih baik. Enjin 2.2 liter DDI Max pula hasilkan 163 PS dan 400 Nm of torque dipadankan dengan transmisi 8 kelajuan yang lebih lancar. Dari sisi, single cab menggunakan tayar type 205R 16C yang lebih sesuai untuk kegunaan komersial dan bawa muatan. Di bahagian belakang, ruang kargo dia paling praktikal dengan loading bag yang luas, tailgate lock dan guard frame untuk lindungi bahagian belakang kabin. Senang cerita, kereta ni memang tahan lasak, selesa dan mudah untuk buat kerja.